Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faisal Nuri Motovlog. So hari ni kita berada di KL untuk melihat siri majlis pelacaran motor terbaru Royal Enfield. Motor apa? Jom kita tengok sama-sama guys. Let's go. Alright guys, sekarang ni motor dekat Malaysia sudah mula ke arah lifestyle, sudah mula ke arah yang orang cakap apa, dia dah ada banyak color, dia dah ada banyak variant. Dan hari ni di Royal Enfield kita menyaksikan seri benda tu berlaku, di mana kita telah pun dapat a new Royal Enfield Go On 350 Classic. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Let's go. Kita nak pergi lebih mendalam, kita nak bagi tahu dekat korang semua untuk motor terbaru Royal Enfield Go On 350 Classic ini. Dia didatangkan dengan 4 color variant, dan 4 color variant ini memang sangat cantik dan lawa. Dan antara yang keempat-empat ni yang aku tengok, yang paling lawa adalah color hitam lah. Sebab hitam dia tu dia ada gabungan matte, dia ada gabungan stiker hitam dia macam tu. Okay, so it's very nice. Okay, tapi untuk color dia ada different harga, tak mahal pun, beza dalam beratus macam tu saja. Alright, so dekat luar tu macam korang nampak, ini adalah color purple. Ini color dia, nama dia adalah Trip Teal. Okay, Trip Teal ni dia mahal RM300 berbanding dengan color Purple Haze. So yang kat luar ni nama dia Purple Haze, dan yang ini adalah Trip Teal. Okay, so apa beza dia 300 adalah yang pertama sekali daripada segi dia punya combination color. Yang ini dia ada 2 tone color, yang kat luar tu dia hanyalah color purple sahaja. So senang cerita, kita tambah sikit untuk dapatkan color yang lebih cantik, color yang lebih menarik. Alright, okay. So memandangkan motor ni dah ada dekat depan, jadi kita nak bahaskan dululah apa yang ada dekat motor ni. So far untuk motor untuk motor Royal Enfield Go On ni, dia tak ada different sangat lah dengan yang model-model lain ni. Dia beza color sahaja. Tetapi apa yang diberitahu oleh Royal Enfield, kalau kata korang nak setting dia punya exhaust, korang nak setting dia punya windshield, sebab yang dekat belah sana tu dia agak dah ke arah touring punya, nanti kita akan review kat situ punya. So yang kat sini punya dia adalah his look like what actually the bike will be lah. Okay, made like a gun. That's the Royal Enfield punya kata-kata. So untuk meter dia, okay, untuk meter dia macam korang tengok, meter dia masih mengekalkan 350 Classic punya meter, which is dia ada meter di meter analog. Dan ini dia dah ada ini adalah orang panggil apa tu, Google lah, dia punya navigation dia. So ini dah ada. Tapi yang dulu punya tak ada. Dulu punya tak ada ni. Sekarang dah ada dah. Dia dah datang sekali. Kalau dulu tak silap aku dia optional, tapi ni dia datang sekali dah yang ini. Okey. Dan yang kali ni punya Classic 350 Go On punya handlebar dia datangkan dengan handlebar U-shape macam ni lah. So U-shape setinggi macam ni. Jadi kita boleh agakkan motor ni memang easy ride teruk lah. Daripada segi suspension depan, everything is likely motor easy riding. Dan yang paling best pasal motor ni, unique selling point dia adalah dia punya rim. Okay, macam korang tengok dekat sini, dia ada white stripe dekat dia punya tayar. Lepas tu dia ada pakai spoke rim. So spoke rim ni best dia adalah tubeless. Dia bukan lagi tube. Okay, banyak sekarang motor-motor nak pakai spoke tapi tetap tube. Tak, yang ni dia dah tubeless. So korang tak payah risau, tak payah nak pening kepala kenapa motor nak tukar kepada tubeless, tak payah. Dia memang dah siap-siap pakai tube. Dan
untuk tayar depan dia adalah bersaiz 19 inci. So kita boleh agakkan motor ni riding experience dia akan lagi menarik lah, sebab motor sekarang ni dah banyak start pakai 19 tayar inci punya bahagian depan tayar 19 inci, sebab kita nakkan riding experience tu lagi menarik, lagi seronok. Dan untuk bahagian enjin, dia bersisi 349cc dan juga oil coolant. Oil coolant ni maksudnya kalau oil coolant ni dia macam kurang maintenance sikit lah, tapi jangan bocor je, itu je masalah dia. Tapi dari segi maintenance dia memang jimat lah, sebab pakai oil coolant, oil coolant. Dan juga untuk enjin ni dia menghasilkan 20.2 horsepower. So kerja sesuai lah untuk cruising santai, relax. Tapi motor ni berdasarkan pengalaman aku bawa sebelum ni, dia tak begitu laju lah, 130, 120 macam tu lah, depends on orang yang bawa. Dan juga untuk motor ni dia didatangkan dengan single seat. So kepada orang-orang yang nak memiliki motor ni tak boleh bawa pilihan lah. Dan aku tak rasa dia ada tambahan untuk tambah. Tapi kalau kata korang perlukan juga, mungkin korang boleh. Yalah, sebab Royal Enfield ni setahu aku dia punya culture, diorang suka customize. Diorang suka jadi lain daripada yang lain. Itu sebab kenapa kali ni punya Royal Enfield Go On 350 Classic didatangkan dengan bentuk yang macam ni. So untuk bahagian handlebar dia, macam korang boleh tengok, is very basic lah. Ni tempat turn on, brake dia. So dia mengekalkan Royal Enfield punya design lah. Tak ada benda yang pelik-pelik ke apa ke, tak ada. Alright, so this is how his look. The bike memang cantik, memang lawa. So harga pun sangat boleh dengar. So untuk harga motor, dia ada 4 color tadi kan. Kita ada cakap dia ada 4 color. So ini triple, trip tail dengan rev rate. Nanti kita tunjuk rev rate. Ini adalah rev rate punya motor. Untuk dua model ni harga dia adalah 25,500. Dan kalau untuk yang purple yang kat luar ni, dia dengan purple dengan black dia 25,200. So dia ada dua lah, beza 300 sahaja. So kalau kau nak color lawa macam ni, tambah 300 ringgit. So untuk yang dekat sini, ini adalah variant yang bagi aku variant yang kita dah boleh bawa jalan jauh lah. Variant yang dah bawa touring, di mana Royal Enfield telah mempersembahkan kepada kita semua, di mana motor ni boleh je tambah windshield, boleh je tambah dia punya crash bar. Crash bar dia ni memang sangat mantap sangat mantap. Sebab apa? Jarang-jarang aku nak tengok crash bar yang ada logo macam ni. Jarang-jarang ada logo macam ni. Selalunya crash bar ni dia punya logo dia akan printed terus kat situ, ataupun dia akan terus laser kat terus macam tu. Tapi Royal Enfield dia special, dia bagi terus yang bentuk getah macam ni. Ni getah ni, aku rasa boleh cabut ke ni? Boleh cabut. So dia datang hari dengan spotlight. So dekat sini dia showcase lah, dia showcasekan semua benda. Ni ada spotlight kat sini. So everything yang kat sini adalah barang jenis produk lah. So macam side mirror dia, korang tengok side mirror dia different dengan yang tadi punya. Ni side mirror dia, tulis Royal Enfield since 1901. So motor brand Royal Enfield ni antara brand motor yang sangat lama, sebab dia continuous daripada tahun 1901 sampailah kini. So dah 100 tahun lebih dah. Alright, so ini adalah color purple, which is tank dia color purple. Dan rim dia still sama, spoke juga. Dan untuk model ni juga dia mempersembahkan ada side case. Nak kata sideboard, bukan sideboard, dia macam kecil je lah. Dia macam, it look like tempat yang kita boleh tambah lah. Very minimalist. So ini bracket dia. Ni bracket masuk tepi, dan memang cantik lah. Aku rasa motor ni tak perlu ada top box. Bagi aku dia tak perlu ada top box. Kalau ada top box dia macam kelakar sikit. Tapi it look like very nice dengan side case macam ni. Alright guys, jadi itulah dia yang kita persembahkan 4 warna yang telah diberitahu. Trip teal, kita ada red, lepas tu kita ada black, dengan kita ada purple. So ini adalah model-model yang telah, ini adalah color-color yang telah ditunjukkan kepada kita pada hari ini. So untuk pengetahuan semua, Royal Enfield juga dah buat open house besar-besar. Bukan open house makan-makan, tidak, open house untuk model ni. Jadi korang boleh check out dekat dia punya tempat, di mana dekat Batu Cave ada, PJ ada, mana lagi? Jadi aku Penang ada, Johor ada.
KK ada. So banyaklah, korang boleh pergi dekat official website Royal Enfield Malaysia, korang boleh check benda-benda dealer, dan korang semua dipersilakan untuk datang dan tengok sendiri motor ni depan mata korang sendiri. Alright, so itu saja kita punya perkongsian kita kali ni. Thanks Royal Enfield Malaysia dan jumpa kita datang, dan insyaAllah lepas ni kita akan ada lagi projek dengan Royal Enfield Malaysia. Kalau korang rasa apa yang patut aku buat, korang komen dekat bawah. Alright, so thanks guys for watching. Bye bye, peace you. Assalamualaikum. Ciao. I'm so fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me.